memang buat korang rasa disturbing, tak senang duduk, geli. So today aku nak review satu filem yang aku tunggu-tunggu gila tahun ni, dan filem ni dah ditayang di Indonesia. So dekat Malaysia baru masuk filem ni. So korang pun dah boleh expect ni filem apa kan. Filem tu adalah filem Ghost in the Cell, arahan Joko Anwar. Dan tak lupa juga dalam filem ni kita ada pelakon Malaysia kita iaitu Bron Fadare. So dia memegang watak Jerry dalam filem ni. Watak Jerry ni adalah dia adalah seorang warden, ketua warden dalam penjara ni. So, cerita ni best ke tidak kan? Nanti aku akan share dengan aku punya review nanti dekat korang. Before that, aku akan share dulu dengan korang. Cerita ni mengisahkan tentang sekumpulan banduan yang ada dalam penjara Lapas Labuhan Angsana ni. So, yang penuh dengan konflik hari-hari diorang dengan staff yang korup dan banduan tu sendirilah yang bergaduh sana sini. One day tu ada seorang banduan baru yang masuk ke penjara itu iaitu Dimas. So Dimas ni adalah wartawan yang disabitkan kesalahan membunuh. Selepas dia masuk ni, macam-macam kes misteri yang berlaku yang menyebabkan banduan-banduan yang ada dalam penjara ni dibunuh dengan sangat kejam dan agak misteri. Dan dikatakan bahawa benda ni berlaku disebabkan satu hantu yang dia target energi negatif. So diorang ni perlu bergabung untuk selesaikan kes ni dan untuk lawan balik penindasan sistem dan untuk diorang survive dalam penjara ni. So dapat ke tak Dimas ni dan kawan-kawan dia menyelesaikan konflik ni dan masalah dalam penjara ni, korang kena tengoklah filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang. So filem ni akan tayang pada 30 April. So korang boleh pergi tengok nanti dekat wayang yang terdekat dengan korang. And then filem ni aku akan review sebentar lagi. So let's go. Kita move forward to kita punya review. Let's go. Welcome back to Movie Z channel. So today aku akan review filem Ghost in the Cell. So macam aku cakap tadi, filem ni adalah filem 2026 yang aku sangat tunggu-tunggukan. And then buat pengetahuan korang juga, filem ni diklasifikasikan sebagai rating 18 dan tak ada potongan satu scene pun dalam filem ni. So itu yang membuatkan aku super excited untuk tengok filem ni, sebab filem ni memaparkan banyak gila ghost scene. So benda tu aku akan share dalam aku punya review nanti. Before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku untuk kembangkan channel aku ni supaya aku lebih excited untuk buat banyak konten lagi. Let's go back to the topic. Aku akan share tentang benda yang aku minat dalam filem Ghost in the Cell ni. So first, benda yang aku minat dalam Ghost in the Cell ni adalah dia punya jalan cerita, cara dia build up all the character yang ada dalam filem ni, dan plus juga dengan lakonan dari pelakon-pelakon yang memang mantap gila dalam filem ni. So dia tak buat korang bosan untuk layan jalan cerita filem ni. Itu yang boleh aku highlight dalam filem ni, sebab dia punya graf dia memang laju. Dan yang the important thing dalam filem ni aku suka sebab dalam jalan cerita yang ditunjukkan dalam filem ni, dia menyelitkan mesej-mesej yang kita perlu faham. Banyak gila mesej dalam filem ni, dan terdapat a few social kritik yang dibawa naik dalam filem ni. Contoh macam politik, corruption, agama. And then for agama ni pun, dia tak adalah macam spesifik agama yang ada kan dalam dunia ni. Cuma dia macam general peli je lah. So kalau kau nak tahu apa benda yang social kritik yang dibawa naikkan dalam filem ni, korang kena tengok filem ni, sebab mesej dia memang memberi impact lah dalam masa kita tengok ghost scene semua dalam filem ni kan. Tapi dia terdapat banyak mesej yang kita boleh ambil dalam filem ni. So itu nombor satu yang aku suka in term of dia punya jalan cerita dan mesej-mesej yang dia nak sampaikan dan social kritik yang dibawa naik dalam filem ni. Itu first. Nombor dua pula yang aku boleh highlight dalam filem ni, benda yang aku suka is cerita ni, movie ni sangat balance dengan elemen yang diterapkan dalam filem ni. Macam kita ada gore dan komedi yang dilontarkan dalam filem ni. Joke-joke yang ada dalam filem ni is really punchy. And then kenapa aku cakap balance? Sebab dia terlalu banyak gore scene. Macam aku cakap tadi, filem ni dia punya rate is 18 and then tak dekat. So mak bapak yang nak bawa anak tu, please tolong jangan bawa anak-anak pergi tengok filem ni, sebab it's really gore dan ada banyak scene yang aku tak nak mention lah. So kalau nak tahu, kena tengok filem ni. And then jangan bawa budak-budak bawah 18 tahun. Filem ni bukan untuk tontonan umum dan bawah 18 tahun. So back to the topic. Kenapa aku cakap filem ni balance kan? So balance dia sebab dia banyak gore scene dan diselangkan dengan joke-joke. Bila kita dah selalu tengok benda-benda yang macam gore-gore ni kan, so kita perlukan something untuk kita tone down balik. Joke-joke ni lah yang menyelang-nyelikan dengan
gore scene yang ada dalam filem ni. So banyak benda gore dalam filem ni, dan joke-joke yang disampaikan tu memang best, and then ada juga dark joke ada dalam filem ni. Korang patut tengok filem ni lah. So itu nombor 2 yang aku boleh share. Nombor 3 pula, tadi kan aku cakap pasal gore scene kan. So nombor 3 dia adalah gore scene yang ada dalam filem ni memang buat korang rasa disturbing, tak senang duduk, geli. Setiap pembunuhan yang dilakukan oleh hantu ni, dia meninggalkan satu statue manusia yang melambangkan something. So korang kena betul-betul tengok statue manusia tu is about what. Dekat situ ada message yang perlu korang faham, yang director nak sampaikan kepada kita. Benda tu memang best. Korang patut tengok filem ni sebab gore scene dia memang aku boleh katakan disturbing gila, and sumpah geli gila, dan aku happy gila sebab benda ni tak dekat. Nombor 3 is gore scene dalam filem ni is memang mantap. Power gila Joko Anwar. This film aku rasa is a masterpiece lah untuk tahun ni. And then the last one yang boleh aku share dengan korang, apa yang aku minat about this film adalah dia punya setup, dia punya team, dia punya production value yang ada dalam filem ni memang padu gila. All the set, all the color grading boleh kau tengok. Dalam filem ni memang cantik. Shot-shot yang diambil dalam filem ni pun agak lawa gila. And dia tak adalah most of the time is a joke and the gore scene. Dia ada juga action. And then part-part short action tu pun bagi aku memang lawa dalam filem ni. Itu saja yang boleh aku share dengan korang about filem Ghost in the Cell. Filem ni bagi aku memang best, and then by far aku rasa this is the best filem untuk 2026 yang aku dah tengok untuk tahun ni. So kita tahu lagi ada banyak lagi filem yang kita akan tengok nanti tahun ni. Baru bulan 4. So kita ada berapa bulan lagi untuk hampir sampai hujung tahun kan. This is the first film yang aku rasa enjoyable and then worth it untuk tengok dekat wayang. Itu saja review yang boleh aku share. So berapakah rating aku untuk film Ghost in the Cell ni. So based on review aku, tak ada hate langsung, korang boleh expect filem ni aku bagi berapa. So rating untuk filem Ghost in the Cell ni aku bagi sebanyak 10/10. So filem ni memang best. Kalau korang suka filem yang memaparkan gore scene, this filem memang aku cakap korang patut tengok, and then really recommended. So siapa yang macam tak kuat semangat untuk tengok benda-benda darah ni semua, aku rasa this is the filem bukan untuk korang. Bear in mind, filem ni penuh dengan darah, and then banyak scene-scene potong semua. Itu saja yang boleh aku share dengan korang. It's really enjoy, and then satu hal gelak, jerit. So benda tu memang seronok bila tengok. So that's all for my review untuk filem Ghost in the Cell. Thank you for watching my video sampai habis, and then kita jumpa pada next video. Thank you.